Collaboration antara Adidas dengan Babe katanya antara yang paling top untuk tahun 2025. Untuk spesifik kasut bola, dia dikeluarkan dua. Satu Predator, satu lagi F50. Dia kata, alah 29 dulu dia orang dah buat lah. Tapi yang ni bukannya bola sepak, bukannya soccer. Ini kasut American football. Ini bagus betul bola sepak. Untuk edisi ni bukannya hanya saja keluarkan kasut, tapi dia ada jersey, ada jacket and ada some accessory. Tapi keluarkan design, satu untuk Predator, satu untuk F50. Predator ni dia more to camo jungle, more to luxury, ada warna emas putih dengan warna hutan, and ada design jugalah dia punya signature design, shark teeth. Untuk F50 pula dibawa, dia still ada camo. Okay, untuk inside foot dia, bahagian dalam kasut dia still ada signature design dia, iaitu shark teeth. Tapi dia punya, kenapa dia dijadikan warna merah, pink dengan biru putih ni, dia nak bring the art into the football boot on the pitch. Collection ni peminat Babe pun ada. Walaupun diorang tak main bola sepak, diorang tak minat bola sepak, diorang pun beli boot ni. Special thank to Bootsmania sebab bagi aku pinjam boot ni and buat full review. And kalau korang nak boot ni, dekat Bootmania ada lagi satu pasang 85 UK. Harga cek sendiri, aku tak nak declare harga, takut nanti ada discount and so on. Korang berminat dengan konten kasut yang aku buat ni, consider to follow. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye bye.